Soalan tentang jamak qasar. Berapa jumlah hari? Oh, baru rasa dengar pula dah kan. Tadi rupanya duduk kat belakang. Okey. Berapa hari yang dibenarkan? Ni boleh tengok kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i dan juga kitab Al-Fiqhul Manhaji, ditulis oleh siapa? 3 orang penulis. 3 orang penulis yang dia sebut pada bab jamak dan juga qasar. Dekat-dekat nak penghujung dah cerita bab jamak dan qasar. Dia sebut apa? Syekh Ali Asy-Syarbaji. Dia sebut tentang siapa yang nak jamak dalam mazhab Asy-Syafi'i, mazhab kita ni. Satu, sekiranya dia bermusafir, ada syarat-syarat sah dia. Apa syarat sah dia? Mesti ada jarak, mesti lebih sekurang-kurangnya 81 km. Tapi ustazah, dulu tok guru saya sekolah rendah bab 90. 90 tu pasal apa? Supaya benar-benar yakin lebih daripada 81. Ni hikmah orang lama-lama. Kita ni kalau 81, saya ada jemaah ustazah, tempat saya nak pergi ni 80 km. Jadi boleh tak saya exit tu, saya exit yang kedua, saya patah balik sebab dia nak ambil 81 km. Boleh tak? Bukan tak boleh, dia panggil sia-sia. Sia-sia. Jadi kita kata tak ada tujuan. Jadi sebab itu kita kata hak orang lama-lama ambil 90. 90 tu tak bimbang dah. Lajak dah 9 kilo. Baik. Yang pertama dia mesti ada jarak. Yang kedua untuk tujuan musafir pada perkara-perkara yang kebaikan. Oh, saya nak pergi merompak ni susah boleh musafir. Tak payah. Nak pergi merompak tu pun tak boleh nak musafir pula kita kata kan. Apa ni nak jamak pula. Kemudian yang ketiga, syarat untuk dia dibenarkan jamak, dia panggil jamak qasar. Jamak dan qasar, dia jamak dua. Satu jamak tamam, satu jamak qasar. Yang dibenarkan untuk jamak dan qasar itu adalah bila dia duduk tidak lebih daripada 3 hari di satu-satu tempat. Maknanya kalau kita dah tahu kita nak pergi situ kurang pada 3 hari. Maka kalau kita dah tahu kita nak pergi bercuti ke Langkawi, berapa hari? 3 hari. 3 hari lebih tak? Tak lebih, maka boleh. Bila dia sebut 3 hari, konsep dia begini, dia dapat plus 2. 1 hari perjalanan, 3 hari duduk di sana, 1 hari perjalanan balik. Dia dapat 5 hari. Siapa-siapa yang dia dah tahu dah nak pergi bercuti berapa lama? 6 hari. 6 hari lebih daripada 3 hari? Lebih. Maka dia dapat yang mana? 2 hari perjalanan saja. 1 hari perjalanan pergi, 1 hari perjalanan balik. Bila dia dah sampai dekat sana, maka dia kena sembahyang macam biasa. Sembahyang tamam. Itulah mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab kita begitu aturannya. Jadi kita sebut, kita guna pakailah ikut kaedah kita. Ustazah, saya biasa dengar ada ustaz tu cakap macam ni, ada ustaz tu cakap macam ni. Saya begini, ilmu fiqh ni adalah al-fiqhu huwal wasi'. Fiqh ni dia luas. Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Saya tidak nak kata ustaz tu salah. Mungkin dia ada pandangan-pandangan yang dia ambil. Cuma dalam 2 kitab yang saya sebut tadi, rujukan kita orang mazhab Syafi'i, dia sebut macam tu. Lebih daripada 3 hari, itu maknanya dah masuk 4 hari tu, dia dah dikira duduk di kawasan tersebut. Jadi tak boleh dah. Okey? Kecuali contoh, kita nak balik ke Kelantan 3 hari je. Tiba-tiba on the way balik, ayak naik dekat Temerloh. Macam kawan saya baru ni. Ayak naik bukan tahun sebelum ni. Jadi ayak naik dekat Temerloh, dia tak boleh, dia stranded, dia terperangkap. Terperangkap tu di mana? Di Temerloh. Jadi dia terpaksa duduk di PPS Temerloh. Duduk di PPS Temerloh ni tak tahu bila ayak nak surut. Dalam mazhab Syafi'i ni sehingga tempoh 18 hari. Sehingga 18 hari tu dia boleh jamak. Ayak dah kering, dia balik, maka luputlah, hilanglah kebolehan untuk jamak tadi. Okey? Alright. Ada lagi? Ya. Apa hukum kita lambat beri salam? Lambat beri salam. Kenapa dia lambat? Oh, bacaan dia tambah-tambah. Tahu tak ada bacaan sunat? Doa yang sunat untuk dibacakan selepas kita tahiyat akhir. Tahu tak? Apa doa dia? Allahumma, dia duk nampak barik lana. Saya nak makan, mati. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min
'adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa ni baca di penghujung tahiyat. Kita pun baca. Kita pula jenis nafas pendek. Allahumma inni a'udzubika. Tu iman dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tak habis lagi. Boleh tak? Boleh. Tak apa sebab dah di penghujung. Dia kita jangan lambat 3 rukun di belakang imam. Siapa lambat 3 rukun? 3 rukun tu kat mana? Kita sujud. Tu imam sujud, kita sujud. Sujud terakhir. Kita pun baca doa, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah. Ya Allah banyaknya masalahku, ya Allah. Tu imam Allahu Akbar. Maka apa kita kena buat? Bangkit sama imam. Tapi doa saya baru ya Allah, Ustazah, ya Allah, tak ada nak sebut lagi doa. Tu imam dah Allahu Akbar. Bangun. Siapa yang lambat, tu imam duduk tahiyat akhir 1, baca tahiyat akhir 2, selawat je tu imam, kita tak dapat semayang berjamaah sama dengan imam tadi. Tapi semayang dia sah dah. Ada pandangan mengatakan kerana dia sudah mengikuti rukun-rukun sah, tapi dia tak dapat pahala berjamaah, rugi. Nah, dia tak kena ulang semayang dia, cuma rugi, tak dapat pahala jemaah kan. Nah, jadi kita kata jangan terlambat 3 rukun di belakang. Nak semayang lama-lama, semayang sorang-sorang. Semayang sujud tak ada masalah. Apa ni, semayang apa di rumah tak ada masalah. Sujudlah, nak sujud daripada semayang Zuhur pukul 1 suku, dia sujud sampai pukul 3 suku. Sujudlah, tak ada masalah. Boleh, tak ada siapa nak marah. Nah? Okey, ada lagi? Ya, okey dah. Nah, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Dia nak solat jamak ke tak jamak? Jamak, tapi di Kuantan. Tapi nak duduk di Kuantan dulu. Boleh tak? Sekiranya memenuhi syarat tak lebih 3 hari tadi, boleh, tak ada masalah. Kaedah pergi Terengganu. Jamak daripada KL ke Terengganu itu 3 hari. Daripada Terengganu nak singgah pula di Kuantan. Terengganu ke Kuantan lebih 81 kilo, 3 hari pula. Kuantan nak datang balik pula ke sini. Dia pergi singgah pula dah pergi turun ke Johor. Contoh dia turun ke Muazzam. Jadi nak pergi ke Johor. Masih lagi dalam apa nama jamak hak dibenarkan. Tak ada masalah. Duduk lama. Duduk lama lebih daripada 3 hari. Mungkin sebulan. Jadi nak jamak hak mana? Balik jamak di rumah. Kalau siapa hak jamak di rumah, dia tak dapat qasar dah. Sampai ke destinasi untuk dia bermukim, dia tak dapat dah qasar. Contoh gini. Katalah kita pergi Kedah. Pergi Kedah, on the way balik, kita kata kita nak jamak tengah jalan. Dah jamak tengah jalan, duk sembang sangat dengan lelaki, tak tahulah cerita apa, duk cerita dengan B kita kan. Brother contoh. Sembang dengan lelaki sembang tak perasan masuk dah Putrajaya. Contoh saya dah Putrajaya. Jamak tak buat lagi ni. Jadi kalau kita sampai rumah kita tu masih ada waktu Zuhur, maka kita semayang Zuhur. Tapi kalau kita sampai rumah tu dah asar dah, contohnya dah waktu kedua, dia panggil waktu uzur yang kedua, waktu apitan yang kedua. Sampai di rumah waktu asar, maka macam mana kita nak buat? Dia boleh tak jamak? Boleh, tapi jamak ni namanya jamak tamam. Dia kena sembahyang tamam. Dia bukan qadha, dia tamam. Kerana dia memang musafir, cuma dah habis jarak yang membenarkan untuk dia qasar. Jadi dia kena jamak tamam. Ini disebut oleh Ustaz Tuan Guru Abu Anas Madani. Ngaji dengan dia. Itu saya sebut. Okey? Ada lagi? 1, 2, 3 tak ada. Okey, jadi ya.